Tak apa, dia buat kerja Jess. Assalamualaikum. Okey, tadi saya buat live, lepas tu kena suspend dengan TikTok. Okey, ni saya nak kongsi je apa yang saya buat untuk anak saya bila mana doktor hospital dah tak ada apa rawatan untuk anak saya, daripada yang mana anak saya ni mengalami kanser tumor yang dipanggil medulla epitheloma. Dah buang mata kanan, dah buang. Lepas tu bila buat saja jalan kemodialisis 3 hari, buah pinggang anak saya terus rosak pergi ke stage 5. Dan doktor dah lepas buat macam-macam perubatan, doktor dah tak boleh buat kemoterapi lagi sebab buah pinggang dah rosak. Lepas pada dah tak boleh buat kemo, doktor nak cuba buat jalankan radioterapi. Tapi masalah radioterapi pun tak boleh sebab mata anak saya masih lagi tak baik, tak sembuh. Jadinya anak saya mengalami masalah yang sangat kritikal dan sangat teruk. Okay. Sebabkan itu doktor dah suruh keluar lah daripada hospital sebab daripada segi perubatan dah tak ada apa yang nak boleh diharapkan untuk ubat penyakit anak saya ni. Jadi daripada saya duduk saya termenung fikir menunggu nasib, saya cari alternatif. Dengan izin Allah Ta'ala, saya jumpa Cosmo Doctor. Okay. Cosmo Doctor ni dekat Bandar Baru Bangi, Seksyen 15, Bangi Gateway, bersebelahan dengan Dinara Butik. Dekat tu, bila kami jumpa sana, saya pergi sana. Selepas 2 hari saya pergi sana, feedback daripada anak saya sendiri, Alhamdulillah, daripada kencing dia cuma 200 ml satu hari, dah pergi kepada 500 ml satu hari. Selera makan, daripada tak ada selera makan, dah terus Alhamdulillah selera makan. Pembuangan pula, daripada pembuangan yang tak lancar sekarang dah jadi lancar. Okey. Daripada keadaan dia sentiasa sejuk, kembali normal, Alhamdulillah. Daripada sebelum ni dia berjalan, dia kena naik wheelchair saja. Saya tak boleh bawa dia jalan sebab dia tak larat sangat, badan dia terlalu lemah. Tapi lepas pergi dengan izin Allah Ta'ala, dah boleh berjalan macam biasa, dah tak ada masalah. Dah banyak orang tengok. Jadinya 51 orang. saya cadangkan, saya sarankan, ini ada gambar dia. Okay, dekat saya punya posting pun ada gambar. Kepada semua yang tengok video ni, sharekan video saya ni seberapa ramai yang boleh. Pergi di sekitar Lembah Kelang ni, pergi cari Cosmo Doctor ataupun mana-mana di Bandar Baru Bangi. Kalau dekat Kajang tu, dekat Semenyih, dekat Bangi, dekat Ceras, boleh pergi ke Cosmo Doctor di Bandar Baru Bangi, Seksyen 15, dalam Bangi Gateway. Dalam Bangi Gateway bersebelahan dengan Dinara Butik. Cuba usaha ni, insya-Allah. Sebab satunya tak ada bayaran, free bayaran dia. Kita cuma duduk atas kerusi elektron magnet saja. Selama elektron terapi selama 45 minit saja. Tak ada bayaran, tak ada injection, tak ada makan apa-apa ubat, suplemen. Okey. Siapa juga yang nak tengok dia punya direct tempat dia. Direction dia ini tempat dia. Kejap ya, saya tunjuk nanti. Okey, ni. Ni ada dia punya QR kan nak scan. Boleh QR kat situ, boleh scan tempat dia. Okey, pergi saja. Walau bukan kanser, apa saja penyakit, memang boleh pergi. Yang penting dia tak ada bayaran. Okey, dia bermula daripada pukul 10 pagi setiap hari sampai 6 petang, Isnin hingga Sabtu saja. Ingat saya cakap ni, tidak ada sebarang bayaran. Kita usaha, Allah tentukan. Okey, jadi benda bermanfaat kita kongsi dengan semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum.